Ayat 55 Allah perintah apa? Berilah peringatan. Kemudian Allah bagi kita sebab. Kenapa kena beri peringatan? Sebab dia memberi manfaat pada orang beriman. Kalau orang tanya, kalau dah beriman, kenapa perlu lagi diperingatkan? Kan mereka dah beriman. Jawapannya iman turun naik. Jadi kalau orang yang dah beriman pun kena selalu dengar peringatan, orang yang tak beriman lagi kena. Okey, dalam banyak-banyak peringatan, apa yang paling penting? Peringatan paling besar dan penting. Ayat ni, 56. Wa ma khalaqtu. Dan tidak aku ciptakan jin wal ins dan ins manusia. Ayat famous kan? Hafal semua kan? Semua hafal? Apa maksud? Oh, ayat tak hafal? Ya, hafal maksud tak wajib. Hafal ayat tak wajib. Yang wajib ada amalkan apa maksud ayat ni. Okey, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali li apa dia? Li tu dipanggil lamut ta'lil, kerana. Lam ni menunjukkan sebab Allah cipta manusia dan jin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ya'budun, untuk mereka menyembah. Bila nun baris bawah, dia sebenarnya ada ya yang dibuang. Asada liya'buduni, ni itu aku. Lepas tu dalam terjemah ada mereka, supaya mereka menyembah aku. Dalam bahasa Arab, aku ialah ya. Kan? Contoh kitabun. Kitab buku kan. Kalau buku aku apa dia? Tambah apa? Tambah ya je. Kitabi. Dia asal baris depan. Tapi bila ya ni, bila kena tukar baris lah. Sebab kalau tak boleh baca. Cuba kekalkan baris, lepas tu tambah ya. Cuba baca. Kitabui. Kitabi. Kitab saya. Supaya mereka menyembah aku. Jadi ya ni menunjukkan aku. Tapi dalam ayat tak ada. Dibuang. Apa tanda dia? Apa tanda ada ya dibuang? Nun tu berbaris bawah. Berbaris bawah ni menunjukkan ada huruf ya yang dibuang. Kalau tak dia tetap Menyebabku. mati. Biasanya baris atas kan. Kalau mereka ramai beriman macam mana? Yuk, mi. Nun baris apa? Nah, depan atas. Yuk minuna. Apa lagi? Yujahiduna. Tu tak ada ya kat belakang. Sebab nun baris atas. Okey? Okey, pertama, aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadat padaku. Kenapa Allah sebut jin dulu? Allah ciptakan jin dulu daripada manusia. Mana ikut tertib lah. Tapi ada ahli tafsir Ibn Jarir Tabari, dia kata antara rahsianya Allah sebut jin dahulu selain pada ikut tertib ialah jin ni tak nampak. Kan? Manusia nampak. Jadi Allah nak bagi isyarat ibadat yang terbaik ialah ibadat yang tak nampak. Betul, itu salah satulah. Salah satu. Ibadat yang terbaik ialah ibadat yang disembunyikan. Lepas tu kita tahu tak, jin ni ada Islam, ada kafir. Jin
Kita tahu tak dia beribadat? Dia boleh tak nak riak kepada kita? Pernah tak tengok jin buat live kat Mekah? Tak ada kan? Buat konten tengah-tengah tawaf jin. Dia tak reti, mana tahu. Itu satu fitnah pada jin. Jin belajar tak ada buat Al-Quran? Belajar. Jadi ibadat terbaik ialah ibadat secara rahsia. Okey. Kenapa Allah tak sebut malaikat? Tidak aku ciptakan malaikat, jin dan manusia mereka untuk beribadat. Bukankah malaikat juga tujuan Allah cipta untuk mereka beribadat pada Allah? Betul tak? Apa kerja utama malaikat? Beribadatlah. Ibadun mukramun dalam ayat lain. Malaikat Allah kata ibadun, hamba-hamba Allah yang beribadat, mukramun, dimuliakan. Tapi kenapa dalam ayat ni Allah tak sebut? Apa dia? Kuat sikit. Betul. Allah sebut ni makhluk yang ada pilihan. Nak beribadat boleh, tak nak pun boleh. Nak kufur boleh, nak tauhid pun boleh. Tapi malaikat tak ada pilihan. Dia terpaksa beribadat. Bila terpaksa, tak ada masalah lah. Betul tak? Sebab itulah balasan yang masuk syurga neraka pun dua makhluk ni je. Malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk neraka. Surga betul masuk. Habis duduk kat mana? Malaikat duduk kat mana? Dia jadi penjaga neraka, penjaga surga. Okey. Boleh? Jadi kalau ikut ayat ni, sepatut kita beribadat pada Allah berapa jam satu hari? 24. Mana tahu? Ada dalil tak wajib beribadat 24 jam? Apa dia? Illa. Illa. Oh, illa. Tak ada ruang untuk konsentrasi lain. Kalau saya buang contohlah, contoh. Cuba terjemah. Dan tak ada tidaklah. Dan aku cipta jin dan manusia untuk mereka beribadat. Aku cipta jin dan manusia untuk mereka beribadat. Boleh tak saya tambah? Allah tambah. Dan supaya mereka bermain, berseronok. Boleh? Boleh? Boleh. Kalau tak ada ma dan tak ada ilah, boleh. Tapi kalau ada ma, wa ma dan tidak, kemudian kecuali, boleh tak nak tambah? Tidak aku cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadat dan. Boleh? Tak boleh. Yang menghalangnya ma dengan ilah. Jadi ayat ini menunjukkan Allah cipta kita satu tujuan saja, iaitu beribadat. Berapa jam? Berapa jam satu hari? 24 jam lah. Tidur boleh jadi ibadat? Boleh. Tapi sebab kita salah faham tentang konsep ibadat, akhirnya kita hadkan waktu beribadat di waktu tertentu dan di tempat tertentu saja. Akhirnya yang sepatut beribadat 24 jam jadi berapa jam? Sepatut 24 jam. Akhirnya kita salah faham pasal ibadat. Kita batalkan ibadat tu apa dah? Solat 5 waktu. Solat 5 waktu berapa jam? 25 minit, 30 jam. 5 waktu, 25 minit. Daripada balik sampai sekarang 25 minit. Ialah 3 kul kan? Mana ada bertambah? 25 minit. 30 lah berikan. Okeylah, bagilah. minit. Okey, apa lagi ibadat? Puasa sebulan dalam setahun. Ini yang setiap hari. Kita pun nasib baik Allah wajibkan Ramadan. Kalau tak puasa. Doa pagi petang. Doa pagi petang. Zikir lah. Zikir. Okey, berapa minit setiap hari? Zikir lepas solat, zikir pagi petang lah. 10 lah, setengah pada solat. 15 minit.
Zikir pagi petang 10 minit, mesti baca separuh ni. Zikir pagi petang tu kalau kita baca betul-betul, lebih kurang 25 minit. Oh, selalu tak habislah. Kalau zikir pagi petang, pagi katalah 25 minit, petang pendek sikit, 15 minit. Jadi berapa? 40 minit kan? Apa lagi? Solat sunat. Solat sunat berapa minit? Kalau kira-kira semua agak-agak lah, keluar berapa jam dalam satu hari? Sampai tak 2 jam? Tak sampai 2 jam. Baca Quran berapa jam setiap hari? Ustaz, saya baca Quran dalam ni lah, dalam solat. Mana tahu? Mana kalau uzur tak baca langsung lah. Betul? Berapa jam kita baca Quran setiap hari? Rahsia? Tak. Rahsia ni bila tak ada sebab nak diberitahu. Bila orang bertanya, tama-tama ustaz bertanya kena jawab. Itu bila ustaz tanya rahsia, bila ustaz tak tanya live. Katalah 2 jam campur baca Quran, zikir semua kan. Jadi sebenarnya kita hanya beribadat 22 jam. mana pula 2 jam lah, 2 jam je. Jadi 22 jam kita buat apa? Makan, tidur, bersembah, bercakap, berjalan, betul tak? Termenung dalam kelas. Oh, dalam kelas. Okeylah, kita tambahlah 3 jam kan. Mana ada kelas Kelas bukan setiap hari pun. Kan? Okey, tak apalah 3 jam. Jadi 21 jam kita buat apa? Lara. Bila 21 jam kita lara, kita tak beribadat, sebenarnya kita tak faham ayat ni. Dan sebenarnya kita belum hamba Allah. Belum hamba Allah. Sebab Allah kata, aku cipta kamu satu tujuan je. Tiba-tiba yang tujuan aku cipta tu hanya ada 3 jam je. 21 jam, lara, sembang, buang masa. Nampak? Ni ayat kita dah tahu lama, ada yang dah hafal. Tapi dari segi praktikal, cakap tak serupa fikir. Kalau ikutlah, ikut macam mana tu? Oh, baca bismillah. Okey, sekarang macam mana kita nak jadikan 21 jam ni ibadat juga, supaya sampai tujuan ni? Macam mana? Oh, nak tidur baca doa tidur. Lepas tu? Oh, 8 jam ibadat. Lepas tu, subuh bangun tak? Supaya buat semua yang Allah dan Nabi suka. Okey, kita nak faham apa nak ibadat. Sebab kita belajar daripada sekolah, ibadat ialah rukun Islam. Puasa, solat, haji, zakat. Betul tak? Maka lepas solat kita tak beribadat. Lepas bulan Ramadan kita tak beribadat. Lepas buat haji kita tak beribadat. Sebab kita diajar dengan cara yang salah. Ibadat ialah rukun Islam. Bila ibadat dalam masjid, luar masjid tak beribadat. Ada orang hisap rokok dalam masjid? Tak ada. Ada orang hisap rokok di luar masjid? Pasal apa? Lepas tu dia pergi ibadat, dia pergi solat. Dalam kepala dia sedang beribadat kan. Bila dia keluar masjid, dia jumpa orang, dia tak senyum. Kenapa dia tak senyum? Sebab dia rasa itu bukan ibadat.
Betul tak? Padahal kalau dia senyum ibadat tak? Ya. Sebab salah faham tentang makna ibadat. Jumpa 20 orang, semua tak senyum. Sebab dalam kepala dia, aku dah selesai ibadat. Itu solat. Salah. Akhirnya solat ibadat dia hanya terbatas pada solat, terbatas dalam masjid, terbatas di atas jadah. Bila berjalan je, dah bukan ibadat. Cuba buka makna ni. Maksud ibadat. Itu jam silat. Apa dia? Doa tu adalah, ialah doa tu ibadat. Tapi mesti ada syarat dia. Yang kedua, doa kita bukan 24 jam pun. Bila kita berdoa. Makna ibadat. Okey, buka ini. Yang Ibu jam silat tak ada? Enggak ada, ini yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang lain lagi? Tak ada? Oh lambat dah. Menunggu dengan sabar pun ibadat. Ibadat juga. Okey. Ada yang sebelum ni ada? Tak ada? Oh, okey. Okey. Lebih besar sikit. Kalau orang tu faham makna ibadat, 24 jam dia boleh jadikan hidupnya beribadat dan semua jadi pahala. Okey, aslul ibadah. Aslul ni asalah. Asal ibadah fil lughah, dari segi bahasa. Apa makna ibadat dari segi bahasa? Iaitu taat, tunduk. Wa khudu', taat, khudu', tunduk, tazallul, rendah diri. Itu dari segi bahasa. Kalau orang kata ibadat daripada perkataan apa? Iaitu tunduk, patuh, rendah diri. Lepas tu ada tak orang beribadat tapi dalam keadaan tak rendah diri. Bukan ibadat, sombong. Pergi masjid bawa kedudukan, bawa pangkat. Tak nak duduk dengan orang miskin. Tengok bangla dia lari, duduk saf belakang. Itu bukan ibadat. Ibadat kena ada rasa taat, khudu' dan tazallul. Okey. Kemudian dari segi istilah, kita ambil ini. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam risalahnya Al-Qayyimah yang bernilai, tajuk buku dia ialah Al-Ubudiyah. Slow. Masalah apa? Internet? Wifi. Ada siapa pakar internet bagi laju sikit? Zeri, tak boleh. Del. Okey. Tengok ibadah, makna ibadah yang sebenar ialah ismun, satu kata nama, jami'un yang merangkumi. Satu kata nama yang merangkumi
likullin, bagi setiap ataupun bagi semua, ma yuhibbuhullah, apa yang Allah suka. Semua yang Allah suka, wa yardahu, dan Allah redha. Sama ada minal aqwa, perkataan. Kita cakap apa yang Allah suka, ibadat. Macam saya sedang bercakap ni, Allah suka tak? Saya sedang beribadat. Wal a'mal, dan apa saja amalan yang Allah redha dan Allah suka, ibadat. Kita orang tanya jalan, macam mana nak pergi ke kelas? Kita kata kita bagi apa ni location kan. Tak sampai 1 saat, ibadat tak? Ibadat sebab apa? Sebab Allah suka. Jadi definisi ibadat semua yang bukan yang kita suka, bukan yang orang ramai suka. Ramai orang buat ibadat yang orang ramai suka, bukan ibadat. Okey. Sama ada perkataan ataupun amalan, dan sama ada perkataan dan amalan itu batin yang tak nampak ataupun zahir. Kadang-kadang ada tak amalan yang batin? Apa dia? Kita takut pada Allah. Nampak tak? Tak. Bila ada maksiat, kita takut. Amalan tu tak nampak ibadat. Okey. Seperti apa? Solat. Ini kita tahulah. Zakat, siam, puasa, haji. Sidqul hadith, bercakap benar. Kadang-kadang orang tanya, kita cakap bohong. Bukan setakat tak jadi ibadat, jadi dosa. Bercakap benar walaupun ada risiko. Sebab apa? Itu adalah ibadat. Wal amanah, ini amanah ni. Amanah. Bila orang bagi amanah, tunaikan. Wa birru walidain, buat baik pada mak bapak. Ramai tak orang bekerja pagi, petang, siang, malam, dia pergi ziarah kawan dia pergi melancong, tapi dia tak balik ziarah mak bapak. Ramai tak? Sedangkan ziarah mak bapak adalah ibadat. Bahkan ibadat nombor 2 selepas taat pada Allah. Lepas taat pada Allah, Allah terus bagi tahu, wa bil walidaini ihsana. Wajib buat baik pada mak bapak. Ibadat nombor 2 selepas mentauhidkan Allah. Tapi tak ramai orang buat. Betul kan? Itulah punca. Ramai orang kita bila raya, apa berlaku? Bila hari raya, bila musim perayaan, apa dah? Bukan minta maaf, kemalangan jalan raya. Sebab apa? Semua nak balik hari tu. Kenapa semua nak balik hari tu? Sebab hari lain dia tak balik ziarah mak bapak. Betul? Kalau dia biasakan 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, hari raya tak payah balik lah. Betul tak? Ini kumpul semua pergi tengok setahun. Lepas tu berkumpul dekat rumah penuh, mak juga yang masak. Lama tak makan masakan mak kan. Mak masak 30 tahun kat dia. Dia nak masak sekali pun sah. Wasilatul arham, berhubung dengan silaturrahim. Kita telefon tanya khabar, assalamualaikum pakcik kita, sepupu kita. Ibadat. Wal wafa bil uhud, menepati janji. Tepat janji. Ibadat. Kita kata pukul 8. Kita datang pukul 8, itu adalah ibadat. Apa dia ibadatnya? Tepat janji. Kan? Jangan kata, lah biasa dia ni memang selalu lewat. Saya pun dah terlewat lah, tak? Rugi. Wal amru bil ma'ruf, suruh orang buat yang ma'ruf, ibadat. Wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, ibadat. Wal jihad, jihad menentang orang kafir, ibadat. Tapi sekarang tempat kita tak adalah. Wal munafiqin, menentang orang munafik, ibadat. Wal ihsan, ihsan, buat baik kepada jiran, ibadat. Jumpa jiran senyum, tanya apa khabar kan. Wal yatim, bantu anak yatim, ibadat. Betul tak? Sebab itulah tak ada dalam jadual kita ni ibadat-ibadat ni. Buat baik pada jiran, buat baik pada anak yatim, pada miskin, tak ada dalam jadual kita. Kalau ada pun kebetulan. Betul?
wa ibnis sabil, dan membantu orang yang terputus berkala, wa mamluk, hamba daripada adamin, anak-anak Adam, wal bahaim, bantu binatang pun ibadat. Sebab itulah wanita pelacur dia boleh masuk syurga. Adakah sebab dia solat? Adakah sebab dia tahajud? Tak. Adakah sebab umrah? Tak. Sebab apa? Ibadat. Bagi minum pada anjing ibadat, penyebab masuk syurga. Ada satu hadis Nabi kata, ada seseorang tu tengok amalan solat dia tak ada, tengok ada satu amalan dia, dan amalan tu penyebab dia masuk syurga. Apa dia? Dia ambil ranting tengah jalan yang mengganggu orang, penyebab masuk syurga. Menunjukkan ambil ranting itu menyenangkan orang adalah ibadat. Betul tak? Kita pergi solat setiap hari 5 kali, jumpa ranting dah 3 hari tak angkat pun. Sebab apa? Dalam kepala kita bukan ibadat. Ini kerja DPKL. Wakasali doa ibadat. Kadang-kadang kita nak berdoa memalahkan, tambah-tambah hari Arafah ni. Baru nak cari doa. Wa zikr. Zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibadat tambah-tambah di 10 awal Zulhijjah. Amalan yang paling Allah suka, amalan paling agung dan hari-hari terbaik sepanjang tahun. Tapi kita nak sebut tu sebab kita tak rasa itu ibadat. Begitu juga qiraat, baca Quran khususnya. Baca Quran sebanyaknya, sebab itu adalah ibadat. Wa amsal. Kita bila buka handphone, kita buka apa? Kita buka Quran ke, buka Facebook ke, TikTok ke, Instagram. Kita rasa tak Instagram tu ibadat? Kita tahu tak buka Quran ibadat? Kenapa kita pilih yang bukan ibadat daripada ibadat? Sebab apa? Sebab dia simple je. Sebab kita tak cerdik lah. Memang tak cerdik lah. Yang ni ibadat, Allah suka, Allah reda, dapat pahala. Yang ni sia-sia, Allah tak suka, kita buat yang Allah tak suka dan tak jadi pahala. Cerdik ke tak? Orang pergi kerja dapat gaji, dia duduk bersembang kedai kopi. Cerdik tak? Okey. Wa amsal, dan seumpamanya, semuanya minal ibadah. Semua tu adalah ibadat. Kazalika, begitu juga cinta Allah ibadat. Kenapa kamu tak buat maksiat ni? Sebab saya cinta Allah. Cinta Allah pun ibadat. Kenapa datang kelas ni? Cinta Allah. Saya cinta Allah. Sebab apa? Sebab saya nak faham apa yang Allah cakap dalam Quran. Ibadat. Kita duduk sejam setengah sini, ibadat. Lagi lama duduk, lagi banyak pahala. Jadi hari ni kita sudah lewat sikit. Okey. Apa lagi? Cinta Rasulullah. Kadang-kadang kita buat amalan tu sekian lama, tiba-tiba orang bagi tahu dia bukan sunnah Nabi. Kita tinggal sebab cinta Rasulullah. Kita tak buat apa? Tinggal ibadat. Apa ibadat dia? Meninggal yang bukan sunnah. Sebab apa? Sebab cinta Rasulullah. Simple je, saya bagi contoh. Lepas salam kita sapu muka. Bila orang beritahu Nabi tak sapu muka. Kita dah sapu muka berapa tahun dah? 50 tahun. Kan? Dah automatik. Assalamualaikum, naik kan? Tiba-tiba ustaz ni yang muda pula tu, kopi yang pun tak pakai, beritahu Nabi tak sapu muka. Dia pun sebab cinta Nabi, dia tinggal ibadat. Apa dah? Tak buat. Tak buat tu sebab Nabi tak buat adalah ibadat. Cinta Nabi. Boleh? Bukan senang tu. Khasyatullah, takut pada Allah, wal inabah, dan semakin dekat dengan Allah. Kita baca Quran sebab nak dekat dengan Allah, ibadat. Ikhlas, mengikhlaskan agama kita. Sabar terhadap hukum Allah. Kan Allah kata pakai tutup aurat walaupun panas. Kita sabar pakai ibadat. Allah bagi musibah, kita sabar dan reda dengan musibah, ibadat. Wasyukru, bersyukur dengan nikmat. Bila dapat nikmat kita semakin
taat, ibadat. Wal rida, dan rida dengan qadanya. Wa tawakkal alaih, dan saya serah pada Allah. Saya ada usaha, apa-apa berlaku saya serah pada Allah. Serah pada Allah adalah ibadat. Warajak, saya nak tanya, Hajar duduk kat Mekah berapa lama? Berapa lama dia duduk? Sampai mati ke apa? Dia ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim kan, dengan anaknya Ismail. Sementara Ismail nak besar tu katalah 10 tahun. Dia solat tak? Tak ada riwayat mengatakan solat. Tapi sepanjang dia duduk kat situ, dia buat ibadat tak? Apa ibadatnya? Tawakal. Redha pada Allah, tawakal pada Allah. Itu ibadat. Kadang-kadang kita solat tak tinggal, tapi bila ada musibah kita tak redha. Mungkin solat kita tak memberi kesan. Wal raja, dan berharap kepada rahmat Allah, ibadat. Wal khauf, takut kepada azab Allah. Kenapa kamu diam ni? Takut bila bercakap berdosa. Diam tu adalah ibadat. Kita mana lebih suka? Bercakap benda sia-sia ataupun diam? Walaupun orang kata bisu. Yang mana kita lebih suka? Diam. Alhamdulillah. Wazalika wa amsal, dan seumpamanya, semua tu adalah ibadat. Perempuan, contohlah, kalau dia buat umrah, tiba-tiba dia usul. Kadang-kadang dia mengeluh, ya Allah, kenapa? Betul tak? Kenapa dia fikir macam tu? Kenapa dia fikir macam tu? Sebab dia ingat umrah sahaja ibadat. Redha dengan apa yang Allah takdirkan, dia lupa itu ibadat lagi besar. Bila dia redha dengan apa Allah takdir, dia dapat apa? Redha Allah. Kalau dia buat umrah ikut nafsu dia, mungkin Allah tak redha pun. Betul tak? Jadi kena tukar cara berfikir. Okey, saya bagi contoh lain ibadat. Cuba bagi hadis. Ini contoh ibadat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ba'di sahabah, kepada sebahagian sahabat. Nabi bersabda kepada sebahagian sahabat, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Bid'i ahadikum iaitu ketika kamu bersama isteri ataupun isteri bersama suami, Nabi kata itu sedekah, ibadat, dapat pahala. Sahabat pun tanya, takkan bersama suami bersama isteri pun ibadat? Bukan solat pun, bukan tahajud. Maka Nabi jawab dengan logik. Ayatina, sahabat bertanya, ayati ahaduna, adakah seseorang kami mendatangi syahwatnya, melepaskan syahwat pada isteri dia, wa yakunu lahu fiha ajru, dan dia dapat ajru, pahala? Sahabat tanya, bersama isteri, adakah itu ibadat dan dapat pahala? Nabi jawab dengan logik. Ara'aitu, kamu lihat tak kalau kamu letak bersama perempuan yang bukan haram, yang bukan halal, mana berzina, dapat dosa tak? Maka begitu, kalau kamu bersama isteri yang halal, dapat pahala. Dosa lawan dia, pahala. Tapi masa kita bersama tu, kita rasa tak kita sedang beribadat? Tak rasa. Maka Nabi kata, na'am. Sahabat kata, na'am. Maka Nabi kata, kazalika, begitulah. Apabila diletak tempat yang halal, maka dia menjadi ajrun, pahala. Okey, hadis satu lagi. Tengok. Daripada Ibn Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini mungkin kita biasa dengar. Uritu apa mana? Aku diperlihatkan an-nar, api neraka. Bila ni? Masa Isra' dan Mi'raj. Faiza aksaru ahliha, maka tiba-tiba aku melihat kebanyakan penghuni neraka an-nisa, perempuan. Nabi begitu sebab. Kenapa ramai perempuan masuk neraka? Yakfurna, sebab mereka
kufur. Kil, sahabat pun tanya, masuk neraka ni mesti kufur dengan Allah. Ayakfurna billah, adakah mereka masuk neraka sebab kufur dengan Allah, syirik? Nabi kata, qal yakfurna al-ashir, bukan. Mereka tak syirik, mereka mentauhidkan Allah, mereka solat malam, mereka puasa lagi sunat. Tetapi yakfurna al-ashir, mereka kufur dengan suami. Kebanyakan ahli tafsir, ahli hadis mentafsirkan ashir ialah suami. Ashir maknanya yang selalu bergaul. Dia mengingkari suaminya. Dan wa yakfurnal ihsan, dan dia mengingkari kebaikan umum. Kebaikan orang dia suka menafikan. Bila tu? Lau ahsanta, Nabi kata, jikalau engkau berbuat baik kepada ihdahunna, salah seorang daripada perempuan ataupun isteri, ad-dahra, sepanjang masa, 20 tahun, 30 tahun kamu buat baik. Semara'at, kemudian isteri melihat daripada engkau syai'an, sesuatu yang salah ke, yang lemah ke, ataupun yang mengelirukan, satu benda je. Qalat, terus isteri itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tak pernah lihat kamu buat kebaikan apa-apa pun. Itu mana kufur kebaikan. Biasa berlaku kan? Contohlah suami dia kaya 30 tahun, tiba-tiba jatuh miskin. Apa kata isteri? Kenapa susah macam ini ni? Yang kebaikan 30 tahun, yang senang 30 tahun, dah lupa habis. Penyebab masuk neraka. Salah faham pasal ibadat. Dia ingat ibadat ni solat, puasa, haji. Sebab itulah puasa, isteri puasa sunat. Bila suami tak bagi, jadi apa? Dosa. Antara dia puasa sunat tanpa izin dengan dia tak puasa sebab suami tak bagi, yang mana ibadat? Tak puasa ibadat. Boleh faham tak? Tapi perempuan ni biasa tak puas hati kan? Kenapa? Kan puasa ibadat pada Allah. Betul tak? Dia lupa yang suruh dengar cakap suami siapa? Allah. Yang suruh dengar cakap suami Allah. Yang suruh minta izin untuk buat ibadat sunat ialah Allah. Dia lupa tu, itu adalah ibadat. Bahkan Nabi kata, kalau boleh manusia sujud pada manusia, Nabi suruh siapa sujud? Menunjukkan apa ni? Besarnya kedudukan suami. Sampai tahap, kalau boleh aku suruh isteri sujud pada suami. Tapi tak boleh. Sebab sujud ni mesti pada Allah. Boleh faham? Sampai tahap tu, besarnya kedudukan suami. Betullah kita kadang-kadang kita tak fikir. Kita fikir aku sedang berzikir ni. Alah suami nak apa ni? Kenapa dia ganggu aku masa berzikir? Dia lupa ikut suami itu adalah perintah Allah. Berzikir apa hukum dia? Dengar cakap suami apa hukum dia? Dia dah. Boleh faham? Tengok bila salah faham pasal ibadat, dia jadi dosa. Kadang-kadang zikir jadi dosa. Kadang-kadang baca Quran jadi dosa. Boleh faham? Jadi ramai yang masuk neraka sebab apa? Bukan tak salat, bukan syirik pada Allah. Tapi sebab okey kah? Boleh? Ada masalah ke perempuan? Tak, saya menghuraikan hadis Nabi. Saya munzir. Saya sayang pada semua wanita-wanita, jangan masuk neraka. Kan, ibadat dah cantik dah, umrah dah banyak kali dah, solat malam dah, sampai hitam dahi. Boleh? Kalau suami? Okey, kalau suami tak beriman, Nabi cakap tak?
dia kufur kepada suami yang tak beriman. Jangan tambah-tambahlah. Kalau suami jahat, itu isu lain. Dia boleh report pada polis ke, report pada majlis agama, minta dipisahkan. Ada saluran dia. Betul tak? Jangan kata sebab engkau jahat, aku tak nak dengar cakap. Dua-dua jahat. 2 kali 5 je. Betul tak? Kamu jahat sebab apa? Engkau perintah Allah dan Rasul. Nabi tak kata kufur kepada suami yang jahat. Boleh faham? Memang susah. Dia perempuan paling mudah nak masuk syurga. Tapi akhirnya paling ramai masuk. Apa dia yang paling mudah? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, dengar cakap suami. Dengar cakap suami senang ke susah? Patah tak tulang belakang? Jadi pekak ke telinga? Tercabut ke gigi? Faham? Dia masa dia salat, dia rasa beribadat pada Allah. Masa dia baca Quran, dia rasa beribadat pada Allah. Masa umrah, dia rasa beribadat. Bila suami suruh, dia tak rasa, aku dengar ni ibadat ni. Betul tak? Dia rasa, suami aku bukan hebat sangat pun nak dengar. Betul tak? Keluar tu. Suami aku solat pun lambat. Aku solat awal. Suami aku tak pernah pergi kelas. Aku dah 5 tahun pergi kelas tadabbur. Kenapa aku nak dengar cakap dia? Betul tak? Kalau arahan suami tu macam melampau je. Tak. Dia bila dengar cakap suami mestilah benda yang balik pada makna ibadat tadi apa dah? Yang Allah redha dan Allah suka. Balik pada makna ibadat. Kalau suami suruh yang Allah tak suka, itu bukan tak wajib. Tak wajib taat. Okey. Boleh? Ada soalan lagi? Inzar pernyataan. Ada lagi hadis. Okey, ni dah. Baru satu ayat kan? Tak habis lagi ni, panjang lagi ni. Sebab bila kita tak faham ayat ni, banyak masa kita bukan ibadat. Sepatut kita boleh jadikan 24 jam daripada bangun pagi sampai tidur. Semua ibadat, semua pahala. Tapi sebab kita tak faham ayat ni, salah faham pasal konsep ibadat, ya Allah sikitkan ibadat kita, 1 jam 2 jam je setiap hari. Okey? Dan Allah suruh tak kita beribadat. Yang ni Allah beritahu tujuan aku cipta untuk beribadat. Macam mana kita nak jadikan semua kerja kita ibadat? Pergi kerja pagi petang pun jadi ibadat. Macam mana? Satu, mesti ada 2 syarat. Satu, semuanya mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, menepati syarak. Menepati syarak, iaitu selari dengan Quran dan hadis. Kalau kita dapat 2 ni, ada setiap kerja kita ada 2 syarat, semua jadi ibadat. Contoh kita pergi kerja. Macam mana nak kerja pagi petang tu nak jadikan ibadat? Satu, kita pergi kerana Allah. Sebab apa? Sebab tanggungjawab aku kena cari rezeki. Allah suruh aku tanggung anak isteri bagi makan. Jadi aku kerja kerana Allah. Bukan kerana nak dunia, bukan kerana nak naik pangkat. Kalau naik pangkat itu bonus. Tapi aku nak beribadat. Mana kita nak? Kita naik pangkat di sisi Allah dengan semua kerja kita jadi ibadat. Ada orang kerja nak naik pangkat, akhirnya semua kerja dia tak jadi ibadat. Pangkat naik. Betul tak? Okey.
kerjalah kerana Allah. Yang kedua, menepati syarat. Tutup aurat lah. Dia kata kerja kerana Allah tapi buka aurat. Bukan kerana Allah dah tu. Allah suka tak pergi kerja buka aurat? Bukan ibadat lah. 50 tahun kamu kerja bukan ibadat. Tak jadi pahala. Kemudian kalau buat kerana Allah, bila masuk waktu, solatlah. Allah suka tak kamu kerja tapi melewatkan solat? Tak. Buat apa yang Allah suka. Ustaz, kalau buat semua yang Allah suka, nanti orang tak bagi rezeki. Ayat seterusnya. Ayat seterusnya.